92, 93, 4, 5, 6, 7 ni, berapa ramai orang-orang muda yang diisytihar muflis oleh bank negara. Sebab apa tuan-tuan yang mulia, kita beli rumah bukan rumah mampu milik. Contoh, dia memang layak untuk beli rumah harga RM500,000, tapi dia tak mampu bela. Dia layak beli tapi tak mampu bela. Itu yang rumahnya, yang keretanya belum lagi, kan? Sebab tu apa yang patut kita kena buat, kan? Beli rumah pertama, rumah pelaburan. Cuma kita tengoklah dari segi kemampuan kita, kan? Paling tak pun beli rumah untuk diri kita, dan bukan rumah yang paling besar, mungkin rumah sederhana. Dan yang kedua, beli kereta. Ini pun ramai masalah orang muda. Dalam kalangan yang saya kenal pun ada juga. Dia beli kereta, dia beli tak mampu bayar, dah kena jual. Dia tolak dekat ayah dia, dekat mak dia. Sebab tu tuan-tuan yang mula, bila kita nak mulakan satu kewangan, kita kena tengok